Kerebatan terus terbias yang menewaskan Kalamullah Hafiz dari luar kawasan penalti. Tiada peluang untuk Kalamullah Hafiz kan kedudukan tersebut setelah adanya biasan yang berlaku. Itu memberikan jaringan kepada Johor Darul Takzim. Jorlak dia sempat kaki diulurkan kali ini Gregor Moraes yang berseorangan di bahagian atas untuk melancarkan serangan balas. Masih lagi Gregor Moraes mencuba dinafikan oleh Syihan Azmi. Faisal Halim bijak mencari ruang untuk melepaskan diri. Faisal percuma terus side netting dari Faisal Halim. Walaupun dia mendakwa bola terkena kaki. Kombinasi Dengan Cheng. Kobin satu antara Lintang, Jairo tadukan ke tengah. Dan penting merampas bola untuk JDT bergerak. Satu hantaran rendah. Oh, hampir-hampir buat Teto Martin. Teto Martin. Satu lagi lambungan untuk Beksan. Islam Ribas sekali lagi Beksan. Tiga mata untuk Johor Darul Takzim. Jadi pemain seperti Beksan, jika ada ruang hanya sedikit saja dia mampu untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan JDT. Dan hari ini kita lihat hantaran daripada Oscar Ribas melalui sebentar tadi, satu lambungan dan satu tampanan dada yang cukup sempurna daripada Beksan untuk mengadakan ruang untuk dia sendiri membuat percubaan menggunakan kaki kanan half volley yang cukup sempurna untuk mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan. 118 jaringan Liga Super untuk Beksan dari 95 penampilan dan gol ke-177-nya bersama dengan Johor Darul Takzim. Serangan yang mampu memadam kelebihan lawan dan akhirnya Beksan tiba untuk jaringan yang kedua bagi mengesahkan tiga mata menjadi milik Johor Darul Takzim untuk memutamatkan saingan dengan Selangor 0, Johor Darul Takzim 2.